Yang kalah diangkat manakala yang menang pula digantung. Seorang pemerhati menyifatkan tindakan menggantung dan memecat pemimpin-pemimpin berpengaruh dalam UMNO dahulu dikatakan bukan berlandaskan prinsip parti tetapi demi melindungi kuasa individu. Itulah dakwaan yang mula kedengaran kembali susulan desakan agar tokoh seperti Datuk Seri Hishamuddin Hussein dikembalikan ke pangkuan parti. Pemerhati mempersoal kenapa tokoh-tokoh seperti Datuk Seri Hishamuddin, Hairi Jamaluddin dan Syahril Hamdan perlu dikenakan syarat untuk kembali sedangkan pemecatan dan penggantungan mereka dahulu dilakukan dalam suasana yang meragukan. Tambah pemerhati, permulaan tindakan memecat serta menggantung pemimpin ini sudah salah. Jadi kenapa sekarang perlu diletakkan syarat jika mereka ingin kembali? Malah katanya sepatutnya pemimpin-pemimpin ini yang turut dikategorikan winnable candidate tidak dibuang pun sejak awal. Jelas pemerhati lagi, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi perlu bertanggungjawab atas keputusan politik yang membawa padah kepada parti. Sambil menyifatkan Zahid memsabotaj parti sendiri, pemerhati turut menganggap UMNO akan kalah teruk kerana ahli Parlimen Bagan Datuk itu telah memecat dan menggantung semua calon boleh menang. Terdahulu pada Januari 2023, beberapa pemimpin utama UMNO dikenakan tindakan sama ada digantung atau dipecat kononnya kerana melanggar disiplin parti. Namun tiada penjelasan tuntas diberi kepada umum, malah tindakan itu dibuat secara tertutup dan mengejut. Bagi pemerhati, cara mereka dibuang sangat dipersoalkan, malah tidak telus dan tidak demokratik. Justeru katanya jika begitu caranya tindakan UMNO, maka sekarang tidak perlu pura-pura membuka pintu dengan bersyarat. Tambahnya, UMNO perlu melihat ke dalam, bukan sekadar melibatkan semula tokoh lama tetapi mengakui kesilapan kepimpinan hari ini yang menyebabkan parti ditolak pengundi Melayu. Pemerhati juga menyifatkan UMNO semakin dijauhkan orang Melayu kerana rakus dan ketamakan presiden partinya.